Tuntutan supaya menghilangkan mudarat dan mengelakkan mudarat. Jadi ada beza di situ, ya. Menghilangkan mudarat maknanya jika mudarat tu berlaku maka hendaklah dihilangkan, ya. Mengelak mudarat, yakni sedaya upaya elak mudarat tu. Kalau mudarat tu berlaku, hilangkan, ya. Ia merupakan perkhabaran dalam bentuk makna larangan, iaitu larangan mendatangkan mudarat secara sengaja atau tidak. 2. Sebahagian ulama mengatakan darar dan dhirar. Saya ingat hadis 32 ni paling pendek kot. Betul tak? Hadis 32 ni. La darar wala dhirar. Itu bahasa Arab dia ringkas lah, tapi bila datang terjemahan tu panjang sikit lah. Jangan timbulkan mudarat dan jangan timbulkan mudarat atas orang lain.